Lampu solar jalan design terbaru. Sizing besar, solar panel dia pun besar. Okey, depan dia macam ni. Okey, yang warna kuning-kuning tu adalah dia punya LED, yang berkilat semua ni adalah dia punya reflektor. Dia punya design melengkung macam tu kan. So dia punya bukaan lampu tu lagi luas dia bagi satu dia punya bracket ni. Nanti kalau dia panjangkan, boleh ikatkan dekat dinding batu ataupun kayu ni yang ni dia ada sensor kat sini. So bila ada pergerakan, dia automatik akan cerah ataupun boleh jadikan mode statik Kita tengok dia punya tahap cahaya guys. Tu nampak memang cerah guys. Ni kawasan gelap kan. Nampak tu. Bukaan dia memang luas. Letak dekat tepi rumah korang pun okey je. Kalau terlampau cerah, dekat punya remote ni kita boleh set Yang ni mode 25%, dia malap. Nak 50% boleh, 75%. Yang ni 100%. Memang terbaik Ataupun dekat sini kan, kalau kau tengok dia ada mode sensor 1 dan 2. Bila kita tekan 1, dia akan malap. Bila ada pergerakan, dia automatik akan lagi cerah. So dia ada sensor pergerakan. Bila ada pergerakannya, dia automatik lagi cerah. Korang boleh jadikan mode statik boleh, ataupun mode sensornya. So kalau berminat dengan lampu solar yang cerah ni kan, yang ni kalau beli memang puas hati guys. Nampak boleh tekan link kat bawah.